Sahabat-sahabat, saya dapat satu video yang menarik untuk kita berikan reaction. Jom kita dengar video berkenaan sama-sama. Itu kalau tuan-tuan nak kaya, tuan-tuan nak senang, tuan-tuan nak rasa nak mewah, tuan-tuan carilah anak yatim. Jagalah. Saya ada seorang kawan tuan-tuan, sebut nama senang, Ustaz Azki. Dia jumpa saya, Ustaz, macam mana nak kaya? Saya tahan nak kaya, hang jaga anak yatim. Dia buat satu pusat tuan-tuan, asuhan. Ambil budak-budak yang susah ni, tak ada mak ayah, kemudian dia bela untuk pergi sekolah aja. Selama dia pergi makan. Sekarang orang angkat, Allah angkat dia tuan-tuan jutawan. Saya jumpa dia tengok baru ni naik Mercedes tu. Bukan Mercedes ayamnya, Mercedes barunya. Sahabat-sahabat, memang Nabi SAW sebut dalam hadis, ana wa kafirul yatim fil jannah hakadha. Aku dan juga penjaga anak yatim di syurga nanti akan jadi begini. Iaitu sambil Nabi SAW rapatkan kedua jari dia, jari telunjuk dan juga jari tengah, nak menunjukkan bahawa sangat dekat dan juga sangat rapat. Hadis itu adalah hadis yang sahih riwayat Bukhari. Dalam Al-Quran, Allah Ta'ala juga sebut, fa'amal yatim fala taqhar wa amma sa'ila fala tanhar. Maka terhadap anak yatim janganlah engkau berlaku kasar, dan terhadap orang yang meminta janganlah engkau mengherdik. Surah Duha ayat 9 hingga ayat 10. Tapi ayat Quran dan hadis yang Nabi SAW sebut itu bukan tujuan untuk nak menjadikan anak yatim sebagai alat pelaburan dunia. Kalau tujuan hanya nak kaya, niat itu pun dah rosak. Pahala akan jadi gugur. Bahkan Rasulullah SAW tegur secara tegas kepada orang yang menzalimi atau memakan harta anak yatim secara salah. Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara. Orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka menelan api dalam perut mereka. Surah An-Nisa ayat 10. Sahabat-sahabat, sebahagian manusia memang menjadikan anak yatim sebagai modal untuk mengumpul simpati masyarakat demi mengaut keuntungan dunia. Akhirnya memang betul, dengan jaga anak yatim dia orang kaya, sebab mereka boleh makan daripada harta anak yatim, ataupun mereka boleh cari orang-orang yang bersimpati dengan anak-anak yatim, lalu duit yang diberikan dengan tujuan menjaga anak-anak yatim disauk dan disakap oleh penjaga dengan pelbagai sebab dan juga pelbagai alasan. Mereka bina pusat penjagaan dengan niat tersembunyi, mengalirkan derma ke akaun peribadi, membiayai kemewahan keluarga, atau memuaskan empire duniawi. Fenomena ini menyebabkan pengkhianatan kepada amanah Allah SWT, kerana hakikatnya mereka mangkuk hayun ini memperdagangkan air mata orang, memperdagangkan kesedihan orang, memperdagangkan sifat kasihan orang ramai dengan tujuan untuk kesenangan peribadi mereka. Bahkan dalam surah An-Nisa ayat 10 itu yang mengharamkan makan harta anak yatim, menunjukkan bahawa sesiapa yang menyelewengkan dana anak yatim atau menjadikan mereka sebagai alasan untuk kaya, alasan untuk mencari kekayaan, hakikatnya sedang menelan api neraka. Walaupun manusia mungkin melihatnya sebagai amal kebajikan, tapi Allah Ta'ala tahu sebenarnya dia melakukan kezaliman. Apa yang saya bimbang daripada video tadi? Yang pertama, saya bimbang akan bagi bahaya kepada anak yatim. Hilang kasih sayang, perlindungan yang sebenar-benarnya mereka perlukan hilang. Sebab dijadikan alat untuk mengutip dana, mengutip derma. Kita bukan tak ada pengalaman. Kita dah berpengalaman dengan isu GISB sebelum ni. Yang mana mereka menjadikan rumah-rumah yang dihuni oleh anak-beranak mereka sebagai rumah anak yatim. Dilabel dengan label anak yatim, kemudian anak yatim itulah yang direkrut untuk pergi minta derma, yang direkrut untuk jual barang-barang. Bila orang sedih, bila orang simpati, orang pun bagi duit kepada mereka lah. Mereka kaya lah. Dalam isu GISB kita tengok siapa yang kaya. Orang bawah tak ada kayanya. Yang kaya adalah orang-orang atas. Bahkan isu ini juga boleh bagi bahaya kepada masyarakat. Hilang kepercayaan masyarakat terhadap institusi kebajikan. Hingga orang ramai akan jadi curiga untuk derma. Hari ini orang pun akan berhati-hati bila nak bagi derma apabila orang minta derma untuk anak-anak yatim. Kita bimbang ada scammers. Kita bimbang ada orang yang nak kaut keuntungan. Kalau dia guna video tadi,
Hei, lagi bahaya. Tapi sahabat-sahabat, yang paling teruk ialah bahaya kepada agama. Nama agama akan tercemar kerana orang luar menganggap agama hanya topeng untuk mencari keuntungan. Keikhlasan dalam menjaga, memberikan perhatian kepada kebajikan anak yatim sudah hilang. Apatah lagi orang-orang seperti ini akan bawa kemudaratan demi kemudaratan yang akhirnya akan menyebabkan masyarakat sudah hilang rasa bersalah terhadap dosa mempergunakan anak-anak yatim. Bila saya lihat video tadi, saya cuma harap satu saja, iaitu saya harap maksud video itu ialah kita jaga kebajikan anak yatim tu doakan kita, Allah Ta'ala makbulkan doa anak-anak yatim, akhirnya kita diberikan keluasan rezeki akibat daripada doa anak yatim. Saya harap itulah maksudnya. Kerana kenyataan daripada Ustaz berkenaan boleh dilencongkan dalam dunia yang orang nak kekayaan lebih daripada kebajikan pada hari ini. Bukan kita tidak ada sejarah. Bayangkan hari ini ada orang bila dia dapat kereta, dapat kekayaan dunia, dia kata disebabkan dia solat tahajud. Dia jadikan ibadat dia dengan tujuan untuk dapatkan dunia dia semata-mata.